Dalam sebuah hadis riwayat daripada Atha radhiyallahu anhu, kata dia, qala Usamah bin Zaid. Siapa tuan-tuan Usamah bin Zaid? Anak kepada Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Oh, anak angkat kesayangan Nabi. Siapa Usamah bin Zaid? Dia tak jadi cucu angkat, dia pun jadi anak angkat juga. Nabi ambil pak dia jadi anak angkat Nabi. Nabi ambil pula anak kepada Zaid ni jadi anak angkat juga. Maka istimewa dua beranak ni. Kata Usamah, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafat. Usamah kata, masa buat haji aku betul pasal aku dapat tumpang unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh tuan-tuan, Nabi pergi buat haji sekali tu aja. Masa buat haji tu pula Usamah ni Nabi bagi naik sama dia, naik unta sama dengan dia. Farafa'a yadayhi yad'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan doa di atas unta dia. Di mana ni tuan-tuan? Kejadian ni di mana? Di Arafah. Nabi duduk atas unta, Nabi angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Famalat bihi naqatuh. Tiba-tiba unta ni apa nak kata? Dia buat sengit. Unta Nabi naik ni dia buat sengit. Fasaqata khitamuha, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam duk pegang tali unta ni, jatuh tali tu. Nabi duk berdoa. Macam mana? Macam saya pegang mikrofon ni. Dua tangan duk angkat berdoa, tapi dalam masa yang sama duk pegang ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik unta, masa Nabi buat haji, Nabi duk berdoa di atas unta ni, dalam pada duk angkat tangan dua-dua belah, dalam pada tu ada ni, ada tali unta ni, tali kekang unta ni, Nabi duk pegang. Tiba-tiba unta tu buat Miring dalam maksud kata sengit, bukan gila. Unta tu buat lagu macam mana sengit macam tu, terjatuh tali unta yang Nabi duk pegang ni, jatuh. Fatanawal al-khitama bi ihda yadayh. Bila jatuh ni, tali unta ni jatuh, Nabi nak ambil tali tu dengan sebelah tangan. Wa huwa rafi'un yadahu al-ukhra. Sedangkan Nabi sebelah tangan lagi tetap duk angkat tangan doa. Dia nak beritahu apa kat kita lah hadis ni tuan-tuan? Dia nak abang kata, Arafah ini tempat yang jangan miss berdoa. Wahai, bukan tak boleh. Kalau sekiranya Nabi turun pergi ambil, sebelah tangan ni duk doa juga, sebelah tangan lagi duk hanggau nak ambil tali yang jatuh ni. Hak ni tak jatuh ni, tangan ni duk doa ni. Maknanya every single second waktu berada di bumi Arafah, waktu wukuf itu, doa jangan dilepaskan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tanya diri kita pergi haji dah ni, dalam masjid ni 2/3 pergi haji dah. Masa kita pergi haji hari tu, kita tahu ke bumi Arafah ni istimewa sampai macam ni? Kita tahu kata saat berada di dalam wukuf di Arafah itu saat yang sangat valuable, sangat berharga, sampai Nabi SAW tali unta jatuh, Nabi tak lepas tangan satu lagi ni, duk tadah ni, duk minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang Nabi itu Nabi. Kita ni apa saja? Nabi tu, yang maksum tu, yang syurga memang duk buka tunggu dia tu. Nabi tu sampai macam tu sekali ambil kesempatan ketika berada di bumi Arafah, berdoa sampai tangan sebelah ni tak jatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, modo ingat dalam hati kita, Arafah ni, waktu wukuf di Arafah ni, Masya Allah, jangan lepas peluang itu. Sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, annahu dafa'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah. Waktu dia ada di Arafah ni, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata kami bertolak pergi sama dengan Nabi masa haji ni. Ibnu Abbas kata, aku sama dalam rombongan Nabi. Apabila berada di Arafah, kami dua ada sekali, tak berenggang daripada Nabi. Tiba-tiba fasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wara'ahu zajran syadidan wa dharban wa sautan lil ibil. Dalam pada doa ada di Arafah tu, duk naik unta, Nabi dengar bunyi di belakang dia ni, bunyi suara orang duk bercakap derah.
Duk buat riuh rendah macam duk ada di market. Wadharban, bunyi ni, duk balon, unta hak depan naik, duk balon kelepang, Nabi duk dengar. Wasautan lil ibil, Nabi duk dengar bunyi suara ibil, suara unta yang kena balon ni, bunyi suara unta duk kena balon ni. Nabi SAW, tuan-tuan, dia lemah dengan benda-benda lagu ni. Nabi bukan lagu kita. Allah, kalau duk di market, di rumah kenduri ni, oi sana, oi sini, tu kita. Nabi SAW bukan macam tu akhlak dia. Dia bukan nak khayal, bukan. Bahkan Nabi SAW tak boleh dengar orang duk khayal-khayal macam ni. Nabi tak boleh dengar. Dia ketak dada. Ini kan pula masa buat haji. Dalam pada duk naik itu, Nabi duk dengar ni di belakang ni. Duk bunyi suara riuh rendah. Duk bunyi suara unta kena balon. Duk bunyi suara unta kriau dan sebagainya. Fa'asyara bisautihi ilaihim. Dengan saut ni. Dengan apa? Arab duk guna buat pukul unta bagi jalan laju ni. Saut dia panggil. Kita panggil apa? Rotan bukan rotan. Cemeti apa orang duk panggil bahasa tu. Dengan menggunakan saut itu, dengan menggunakan cemeti yang digunakan nak pukul binatang nak pergi jalan derah ni, Nabi tunjuk dekat mereka haduk hingang di belakang ni. Nabi tunjuk. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat mereka, ayyuhan nas alaikum bis sakinah. Nabi kata, wahai kawan-kawan, wahai manusia semua, alaikum bis sakinah. Tenang, dia kata. Jangan duk buat macam ni, jangan duk buat riuh. Tenang. فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاءِ الْإِيضَاءِ أَوْضَعُ بِمَنَا أَسْرَعُ. Kebaikan tidak akan mai dengan riuh rendah, dengan kelam kabut, dengan itu bukan kebaikan. Nabi kata. Ada hadis kan, kita bila mai di masjid nak semayang, orang tengah duduk semayang, kita sampai, jangan lari. Lari tu daripada kolah tu berdebuk bunyi. Jalan bisakinah. Steady. Tang mana dan itulah kita. Tungkat motor pun tak lekat. Ni nak lompat naik semayang ni. Dah naik dah atas tangga berdebu, motor jatuh. Turun balik, turun tak apa. Maki pula. Nabi SAW tak mau benda macam ni. Nabi tak mau. Bila dia dengar ni sahabat-sahabat duk bunyi macam ni, Nabi dia main ketak dada, dia main semak perut macam ni. Nabi beralih, Nabi kata, ayyuhan nas alaikum bis sakinah. Tenang, dia kata, jangan buat macam tu. Kerana kebaikan tidak akan mai dengan riuh rendah lagu ni. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Nak dapat haji yang mabrur, nak dapat doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah. Mai pula satu insiden apa? Dah hadis riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu an. Dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'al Fadl bin Abbas yulahizu imra'atan 'ashiyat Arafah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu buat haji ni dan perjalanan daripada Muzdalifah nak mai ke Mina, kejadian ni. Seorang lagi yang membonceng, yang tumpang unta Nabi ni. Tadi siapa dia tadi? Usamah bin Zaid. Ada seorang lagi. Al-Fadl bin Al-Abbas. Siapa Al-Fadl ni tuan-tuan? Siapa dia ni? Dia ni penting tuan-tuan. Al-Fadl bin Al-Abbas. Tak berapa terkenal, tetapi dia memainkan beberapa peranan penting di waktu yang penting. Siapa Al-Fadl ni? Dia anak Al-Abbas. Al-Abbas siapa? Pak penakan Nabi. Kita selalu dengar yang popular siapa? Abdullah bin Abbas. Yang tu yang popular. Al-Fadl bin Abbas jarang-jarang kita dengar. Tetapi Al-Fadl bin Abbas anak sulung kepada Al-Abbas. Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas itu adik dia. Tapi orang lebih kenal adik dia daripada dia. Depa ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga dapat keistimewaan. Nabi panggil naik satu unta dengan Nabi. Baca dalam satu riwayat lain cerita Al-Fadl bin Abbas ni, dia ni siapa? Adik dia sendiri, Ibnu Abbas. Dia kata, Masya Allah, dia kata abang aku yang kata Al-Fadl ni, ini dalam riwayat Ibnu Katsir cerita. Abang aku yang kata Al-Fadl ni, dia kata manusia handsome. Dia kata, ni Al-Fadl bin Al-Abbas ni handsome. Dia ni satu orang yang Allahu Akbar. Siapa tengok pun berkenan dekat dia. Al-Fadl ni.
Oleh kerana dia handsome, dia pun tahu dia handsome, dan orang pun kata dia handsome. Orang handsome ni ada penyakit. Al-Fadl bin Al-Abbas ini, dia waktu duduk naik unta dengan Nabi masa duk buat haji ni, satu perempuan, satu imra'ah sudah lintas. Dia satu macam yang duk tengok. Nabi duk ada. Dalam hadis kata apa? Nabi SAW pegang dagu dia, Nabi kalih balik-balik. Dalam hadis kata apa? Lepas pada Nabi kalih, dia tengok balik. Nabi pegang dagu dia, Nabi kalih. Lepas Nabi kalih, tengok balik. 3 kali. Dalam riwayat kata, Al-Fadl ni sudah tengok perempuan ni tadi 3 kali. Dan perempuan tu pun satu macamnya respon. Ini cerita dalam riwayat dia. Qala Nabi SAW. Nabi kata hari ni, hari kita buat haji ni, man hafidha fihi basarah wa lisanah. Siapa yang dalam tempoh masa buat haji ni berapa hari tuan-tuan? Yang kita buat haji ni berapa hari? Bukan 45 hari. 45 hari tu kita pergi. Haji tu berapa hari? 6 hari. Start daripada hari Tarwiyah, 8 hari bulan. Kalau Nabi, 8 hari bulan dia sudah keluar. Hidup ada di Mina. Kita pergi dengan tabung haji, tak boleh buat macam tu. Kita ikut pergerakan yang diatur oleh tabung haji. Kita turun di Arafah. Tapi Nabi SAW, dia start 8 hari bulan. Dia pergi di Mina. 9 baru masuk ke Arafah. Nak masuk tu, Nabi singgah dulu dekat tempat hari ni panggil Masjid Namirah. Masjid Namirah. Dulu kalau kita pergi haji, kata pergi umrah, Masjid Namirah ni tempat berhenti. Kita boleh masuk, boleh semayang dalam Masjid Namirah. Lah ni dah lah, dia pakai lalu babai gitu ya, dia tak berhenti dah. Masjid 7 pun tak berhenti, banyak tempat dah tak berhenti lah ni. Semua nak shortcut ya, nak cepat. Masjid Namirah ni tempat Nabi berhenti. Nabi berhenti dulu di Masjid Namirah ni. Kemudian baru Nabi SAW pergi dekat Arafah betul. Nabi wukuf tepi dengan Jabal Rahmah. Jabal Rahmah tu nama baru. Nabi tak panggil Jabal Rahmah. Masa tu orang panggil Jabal Arafah. Lagi awal dia panggil Jabal Ilal. Dia panggil. Kemudian ni baru dipanggil Jabal Rahmah. Pasal apa panggil Jabal Rahmah? Adakah kerana banyak Siti Rahmah duk naik? No. Dia panggil Jabal Rahmah pasal mengambil kira the whole kawasan Arafah itu kawasan tempat Allah buat turun rahmat apabila hari wukuf. Maka dipanggil bukit yang ada di situ Jabal Rahmah. Dulu tak panggil Jabal Rahmah. Nabi pergi di sebelah Jabal Rahmah tu, di situlah Nabi wukuf. Dan di situlah cerita Nabi berdoa sampai tak buat turun tangan ni. Dan satu riwayat kata sampai nampak putih ketiak Nabi SAW. Dan doa Nabi ni lebih agresif menjelang masuk waktu maghrib. Setelah kita boleh tengok siaran terus menerus wukuf di padang Arafah. Arab-Arab semua lagi nak dekat waktu maghrib, mereka tak duduk dalam kemah. Mereka keluar semua, duduk di kawasan open air ni. Tengok ke langit, duduk berdoa semua. Pasal apa? Pasal Nabi SAW buat macam tu. Ada kawan duduk sana, duduk teks mai. Dia kata, Ustaz, kalau kita wukuf dalam kemah, ya okey. Saya kata, okey, lagu mana pun tak apa. Janji ada di Arafah sudah. Tak, maksud saya tak keluar, tak pergi duduk tengok langit pun okey. Lu kira nak cari hal senang. Kan? Okey, kata. Sah dah, hang ada tahun tu dah sah dah wukuf. Tak ada masalah dah. Teks lagi kat kita. Dia tentu duk heran dia pakai duk keluar pasal apa? Masya-Allah. Nabi SAW keluar duk tengok, duk angkat tangan. Tali kekang unta jatuh pun Nabi duk hanggau ambil tangan sebelah lagi tak lepas tuan-tuan. Pasal apa? Nabi berdoa. Lagi mendekati waktu maghrib, lagi sungguh-sungguh Nabi SAW berdoa. Nabi kata dekat Al-Fadl bin Abbas tadi, Nabi kata apa? Inna hadha yawm man hafidha fihi basarah. Ni hari ni, hari kita dah buat haji ni. Berapa hari? 6 hari. Daripada 8, 9 kita dah ada di Arafah. Lepas itu 10 kita dah mai ke Muzdalifah, kemudian mai ke Mina. Pagi-pagi kita pergi melontar Jamratul Aqabah. Lepas itu 11, 12, 13. Berapa hari? 6 hari aja. Yang kursus 3 tahun berturut-turut ni. 6 hari aja yang kita nak buat tu. Kursus 3 tahun berturut-turut, bukan satu masjid. Tak tahu apa masjid yang kursus kita duk pi, tak boleh juga nak buat balik haji mabrur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. 6 hari saja.
Kita nak kena sabar betul ni. 6 hari saja. Ilmu tentang ibadat haji itu satu bab. Sabar sewaktu nak complete haji itu. Itu another bab. Itu satu bab lain. Sabar. Tengah tidur malam orang gerak bangkit tanya ni. Apa nama melontang hari 11, 12, 13 ni masa dia betul-betul bila? Bangkit tidur ni. Bangkit boleh abang. Lepas lohong. Boleh abang. Tapi tak boleh sabar. Nak masuk pancong kena queue punya pasal. Dia gila babi. Allahu Akbar tuan-tuan. Sayang. Ni dekat nak maghrib ni. Orang punya duk berdoa ni. Duk minta macam-macam. Dia duk pecah gebang dalam kemah. Duk pecah gebang dalam kemah. Duk gelak darah. Kah dalam kemah. Tuan-tuan. Sayang tuan-tuan. Kita nak dapat peluang pergi haji ni. Berapa ramai orang ada duit. Tak boleh pergi. Berapa ramai orang ada duit. Berlambak duit. Tak boleh pergi. Sama ada tak boleh pergi kerana tak dapat ten, ataupun tak boleh pergi kerana dia tak berasa nak pergi. Tiba-tiba dalam keadaan macam tu, nama kita telah dipilih oleh Allah untuk duduk dalam senarai tetamu dia. Tuhan kalau dia tak buh nama kita dalam list dia, tak sampai tuan-tuan. Siap beg dah ni. Nak turun 3 hari lagi. Siap beg semua. Dengan gambar tu dia. Dengan bendera Malaysia apa. Atok tepi pintu dah 3 hari lagi. Orang punya duk mai apa-apa semua. Allah ambil suami dia. Meninggal. 3 hari dia nak pergi. Orang punya duk mai ziarah ni. Dia nak pergi haji. Lagi 3 hari nak pergi. Tidur malam. Tak bangkit subuh. Meninggal. Suami yang meninggal pun tak boleh pergi. Isteri pun bila suami meninggal tak boleh pergi. Pasal apa? Nama dia dalam list Allah tak ada. Tiba-tiba kita ni terpilih. Sampai dah di sana. Jangan lepas peluang ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Nabi kepada Al-Fadal, jaga baik-baik. Jaga mata hang masa buat haji. Man hafidha fihi basarah. Barang siapa yang jaga mata dia masa dia buat haji. Dia tak tengok benda-benda tak elok. Walisanah. Dan dia pelihara mulut dia, lidah dia. Dia tak cakap benda-benda tak elok. Ghufiralah. Dia dapat keampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Balik, dia jadi macam mana? Kayaumi waladathu ummuh. Bersih macam baby baru beranak. Daripada 20,000 orang lebih yang pergi. Berapa orang ni yang balik mai jadi macam baby baru beranak? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ambil yang cibat. Kalau ditakdirkan, kita dapat lagi sekali peluang untuk pergi. Buat yang terbaik kita boleh buat. Dan kita nak kali ini kita bawa balik haji yang mabrur.